Apabila Tuan Puan menabung emas 1 gram 1 bulan selama 3 tahun, cukup 3 tahun Tuan Puan akan ada tabungan sekitar 36 gram emas. Harga emas hari ini sekitar RM588 per gram. Bermakna nilai 36 gram emas adalah sekitar RM21,168. Tuan Puan boleh lihat data ni, harga emas naik setinggi 41% dalam masa 1 tahun dan setinggi 861% selama 20 tahun. Ini menunjukkan kenaikan harga emas lebih baik berbanding portfolio simpanan seperti DSB, tabung haji dan fixed deposit. Antara matlamat yang sesuai untuk simpanan dalam bentuk emas adalah simpanan untuk jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Contoh simpanan untuk jangka masa panjang adalah membeli rumah, untuk menunaikan haji, untuk persaraan dan untuk dana pendidikan anak-anak. Publico sentiasa memberi kemudahan kepada semua peringkat umur untuk menyimpan emas tanpa sebarang caj tambahan. Jadi, bagi Tuan Puan yang berminat untuk memulakan tabungan emas pertama bersama Publico, Tuan Puan boleh klik link di bio saya atau klik pada beg biru di bawah. Nanti saya bantu Tuan Puan sebaiknya.